SPRM bekukan akaun bank Padini Holdings. Bukan di bawah Akta Rasuah biasa, tapi mereka terus guna AMLA, Undang-Undang Pengubahan Wang Haram. So Padini, Vinci, Brand Outlook, semua ni brand yang korang sukalah pakai hari-hari dan mereka dah kena dengan SPRM. So apa sebenarnya yang terjadi? Jom Dawa explain. So kepada korang yang tak tahu, Padini ini brand Malaysia dah lebih 50 tahun berada dalam industri fashion Malaysia, which is sejak tahun 1971 lagi. Dan sekarang mereka dah ada 140 outlet, 3,400 pekerja dan sale mereka setahun lebih 1.8 bilion ringgit. Dan company mereka ini pun siap pernah masuk ke dalam senarai top 30 jenama paling bernilai dekat Malaysia. So apabila company berskala besar macam ni tiba-tiba kena siasat dengan SPRM, memang semua orang terkejut. Dan macam dah weekend ni pun terus pergi shopping lah dekat VO dan juga Padini. Jadi guys, kembali semula pada 20 April lepas, SPRM telah pun mengeluarkan perintah beku ke atas beberapa akaun bank Padini. Bukan semua. Dan yang paling dahsyat, bukan parent company saja yang kena, tetapi subsidiaries pun kena sekali. Maknanya SPRM sedang trace satu jalur kewangan yang merentasi seluruh corporate structure Padini. Dan yang membuatkan kes ini lagi serius, siasatan ini bukan guna Akta Rasuah biasa tu. SPRM menggunakan Akta AMLA, Anti Money Laundering Act. So kalau rasuah biasa, cerita dia kita just bagi ataupun terima duit secara haram. Tapi AMLA ini dia lain. AMLA ini fokus kepada duit yang dicuci. Maksudnya duit yang daripada sumber yang tidak sah tapi diproses supaya nampak bersih dan juga legit. Dan apakah respon Padini? Diorang cakap kes ini sebenarnya melibatkan external counterparties. Maksudnya ia adalah melibatkan pihak ketiga. Bukannya staff mereka, bukannya officer mereka dan bukannya management mereka. Boleh jadi supplier, vendor ataupun mana-manalah business partner mereka daripada luar. So Padini sekarang pun mereka dah hire peguam mereka sendiri untuk membuatlah internal review dan cuba untuk unfreeze semula akaun-akaun bank mereka ini. Dan kata Padini, akaun bank mereka yang kena freeze itu tidak melibatkan operasi harian. So maksudnya bisnes masih lagi berjalan macam biasa. So Dawa pun dah pergi confirm lah, memang okey saja. Baju dia still murah macam biasa. Tapi ada certain things yang membuatkan